Jom bersama dengan penyanyi reformasi Saudara Yasin Sulaiman. Okey abang, boleh ceritakan tak? Saya dengar lagu reformasi tu, bila dengar lirik, ku terdengar suatu suara bila saya fahami hayati lirik tu, seolah-olah abang yakin bahawa lepas pilihan raya ni kita benar-benar menang. Kita harus yakin. Kita harus yakin sebelum kita sentiasa kata insya-Allah insya-Allah. Kita dah usaha, kita lakukan yang terbaik. Dan untuk kita mengharapkan Allah menunaikan harapan kita, kita harus yakin. Kita harus yakin insya-Allah, dan kita pasrahlah dan maknanya tawakal. lagu tu betul-betul lah suara daripada hati abang lah. Saya ingin menukar kerajaan. Tukar daripada kegelapan kepada keterangan. InsyaAllah. Okey, satu lagi ni biasa komen orang tanya lah soalan ni. Bagaimanakah kehidupan abang sebelumnya? Ada tertanya, adakah sebenarnya bermula dengan lagu reformasi ataupun sebenarnya sudah lama abang bergerak? Saya sudah lama. Saya semenjak tahun 98 berada di jalan-jalan di Kuala Lumpur bersama gerakan reformasi ketika ya, itu dia. Anwar Ibrahim dizalimi ketika itu, dan itu permulaannya, dan sehingga hari ini tak pernah berubah. Cumanya keterampilan tu yalah, kita konsisten, tapi ada masanya kita ke depan, ada masanya kita ke belakang sikit. Tapi sekarang ni sudah pasti adalah waktu yang paling tepat untuk kita semua berada di barisan hadapan. Yes. Tak kira perbezaan kita, tak kira perbezaan parti politik kita ataupun organisasi gerakan kita. Anak muda harus ke hadapan, kerana ini bukan kerana kita, ini bukan untuk kita, ini semua untuk anak-anak kita. Kita diberi peluang hari ini untuk merubah hari ini demi masa depan anak-anak kita. Okey, lagi satu ada lagi. Kita bersama hari ni dengan abang ni dalam setengah jam kerana dia sibuk. Okey, ni ada sahabat kita. Dia tanya, bagaimanakah kehidupan abang sekarang? Adakah ketika artis lagi sibuk ataupun kini bila berada di medan perjuangan politik sekarang lagi ni sibuk? Dia sibuk tak penting. Yang pastinya bila berada di dalam gerakan yang sepenting ini, saya merasakan diri saya hidup. Saya rasa diri saya hidup, dan saya rasa hari-hari saya lebih bermakna, dan saya merasakan bahawa kehidupan saya lebih bermakna. Sebab kita perjuangan ni bukan untuk perjuangan individu, bukan untuk faedah dan kesenangan diri. Bila kita berusaha untuk faedah kesenangan diri ni, harganya tu kita tak rasa sehebat apabila kita berjuang untuk orang lain, untuk anak-anak kita, untuk negara kita, untuk masyarakat kita. Okey, ni soalan daripada saya sendiri. Yeah. Okey. Saya begitu galik, kata-kata galik ni macam asyik melihat abang bercakap. Adakah abang bercakap begini sejak dulu lagi ataupun selepas menjadi artis? Bercakap macam ada style gitu. Tak tahulah, mungkin semangat lah. Semangat. Mungkin semangat yang mendorong kita untuk yalah, rasa penuh semangat. Rasa hidup. Ataupun saya berbunyi. Dia pun sibuk juga. Abang mengikut tak perkembangan politik Mesir, di mana politik Mesir di antara berlakunya revolusi apabila artis turut bersama di dalam lapangan politik. Dan saya lihat hari ini di Malaysia seperti keadaan sama, di mana artis sudah mula menunjukkan keberanian bersama dengan saya rasa ini benda yang menyeluruh, bukan artis saja. Ini kebangkitan rakyat. Tanpa mengira sama ada anda berjuang untuk parti politik, atau anda berjuang untuk organisasi kemanusiaan, NGO, ataupun anda seorang rakyat biasa, anda seorang ayah. Ini masalah kita semua. Anda artis ke ataupun apa juga bidang yang anda ceburi, ini bukan soal sektor-sektor yang tertentu sahaja. Ini masalah kita semua, termasuklah artis. Adakah abang melihat negara kita sudah berat sangat-sangat pada pandangan abang sebagai artis? Tak ada jalan lain. Perubahan itu mesti dilakukan. Sebab dah teruk sangat. Jadi undur tu tak
tak ada soal undur. Lawan soal, tetap lawan. Lawan tetap lawan, maju ke hadapan, lawan sampai menang. Itu. Tapi abang, saya ingin balik sikit pada cerita abang pada 3 minggu lepas ataupun 4 minggu lepas, di mana abang diugut bunuh. Boleh cerita sikit tak? Itulah saya rilis lagu Reformasi di laman YouTube. Biasalah dapat cacian dan makian dan sebagainya. Saya tak kisah dengan cacian dan makian itu. Tetapi apabila anda melanggar undang-undang negara, itu tak kira anda bergurau atau tidak, saya tak kenal anda, itu salah. Dan apabila salah, kita harus beri amaran agar itu tidak menjadi budaya. Dan Alhamdulillah, semenjak itu dah tak ada dah. So nampaklah kita punya kemajuan dari segi itu. Maknanya kita perlu lakukan benda tu supaya geng-geng yang sebenarnya penakut ni, geng-geng lepas orang yang salah dia mesti takut. Itu naluri manusia. Naluri manusia. Bila anda salah, memanglah anda rasa takut. Mungkin anda bilangan ramai dan sebagainya, wajahnya nampak berani, tapi di dalam hati macam mana? Jadi bila anda berada di pihak yang benar, kita tak kisah sebab kita benar. Kalau kita tersungkur, kita jatuh dalam landasan yang benar. Mati kerana Allah. Kita harapnya tak sampai ke situ. Saya pun kalau boleh, yalah, kita tak nak, kita tak inginkan keganasan. Kita menolak keganasan. Kita mahukan keamanan dan keselamatan. Tetapi kebenaran itu harus ditegakkan. Kita bagi dia rehat untuk 3 minit. Kita dengar dulu lagu daripada dia, Reformasi, sepenuh conversion Pakatan Rakyat. Dengarkan daripada Yasin Sulaiman, Reformasi. Yang benar-benar banyak membaca tak juga, tapi saya suka berfikir. Daripada muzik tu, macam mana abang belajar? Sendiri ada minat lah. Sebab daripada dulu lagi, apa buat lagu sendiri kan, macam Teman Sejati, Kerana Dia, Aisyah. Sendiri, tak ada latar belakang muzik latar belakang muzik tu tak ada. Family saya tak ada muzik. Malah family saya tentang muzik. Saya bergiat dalam muzik daripada kecil lagi. Tapi saya rasa kalau ditakdirkan dan jika di dalam hati anda mahu, halanglah macam mana, anda tetap akan sampai ke situ. Reformasi. Lagi sama-sama tu, sambung Live. Dengar lah. Macam ada benda dah sampai. Okey abang, cuba nyanyi live. Reformasi. Nyanyi live Kalau kita tak nak lagu tadi, saya nyanyi abang sambung Aku nak test bakat aku, takut jadi penyanyi Okey, lagu ni saya pernah nyanyikan kepada bekas makwa saya. Bekas makwa. First nak mengejah nak mengarang ni. Okey. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Okey, abang sambung. Bersyukur. Saya buat Ayub punya harmoni. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang secari selama ini telah ku temui. Adakah abang sudah berjumpa teman sendiri di dalam perjuangan hari dalam kehidupan ini, dalam perjuangan ini telah ramai teman sejati yang saya temui. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada hadrat Allah di atas nikmat itu. Dan anda kalian semua juga adalah teman sejati perjuangan ini. Terima kasih. Belina Ching tanya dia suka dengar lagu abang. Siapa? Belina Ching. Siapa tu? Dia komen di gambar ni. Dia tanya apa lagu terbaru abang? Lagu terbaru saya Berani, duet bersama Faizal Tahir. Bersama dengan Faizal Tahir sudah pun berada di YouTube. Dan untuk masa 2 hari ni saja, saya rasa saya tak check yang terkini. 15. Yang saya tengok dah berapa? 15 tadi. Ada 15 ada 15,000. Lagu tu dicipta abang sendiri? Saya cipta bersama-sama Faizal Tahir. Okey. Tapi
bagaimanakah lagu itu? Saya lihat lagu itu betul-betul lagu itu tak ada unsur politik, cuma Tak ada. unsur kemanusiaan. Itu kemanusiaan semata-mata. Lagu Reformasi sememangnya lagu yang saya hadiahkan untuk Anwar Ibrahim sebagai tanda terima kasih kerana menjadi inspirasi kepada anak muda untuk menjadi manusia yang begitu teguh, yang berani, yang berani, yang hebat sebegitu. Seperti itu adalah tribute untuk Anwar Ibrahim. Berani kerana benar, dimensinya totally lain. Dia bukan lagu politik, itu adalah lagu kemanusiaan. Dan lagu muru'ah, kalau bahasa Arab kita kata muru'ah, bahasa Melayunya kita kata marwah, kalau bahasa Inggerisnya kita kata dignity. Ini adalah soal harga diri manusia. Jika anda ada harga diri, anda harus berani. Adakah lagu Reformasi itu diminta ataupun dicipta hasil daripada? Itu semua hasil daripada saya sendiri. Tidak diminta, tidak diprojekkan. Apa tak, itu semua saya nak buat. Luahan hati sendiri. Lama nak buat sebenarnya, daripada dulu nak buat, tapi dulu masa tak tepat. Tak sesuai lagi. Tak sesuai. Ini masanya. Okey, lagu Berani tak ada unsur politik. Adakah lagu Berani masuk radio? Sekarang tak tahulah. Kita sekarang ni tak fikir sekarang, kita fikir lepas pilihan raya nanti. InsyaAllah lepas pilihan raya kita akan mainkan. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak atas peluang ini. Okey, saya pun untuk pengetahuan semua, kita nak minta Abang Yasin berehat dulu sebab malam ni dia akan show di Rautau Panjang di Lubuk Johor. Jadi terima kasih kepada Abang Yasin. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Kita doakan beliau terus sukses dan berjaya dalam perjuangan ini. Takbir. Allah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Bye bye. Waalaikumsalam. Bye.